Kebenaran itu kadang pahit, tetapi dalam kepahitan itulah terbitnya cahaya yang menyembuhkan. Dan seperti laut yang luas, tidak semua permukaan yang tenang bebas dari gelora di dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Nomia Sarah Rainia binti Abdul Rashid. Saya kini bersekolah di SMK Temenggung. Kod sekolah saya ialah AEA 4083. Selamat datang ke segmen Bicara Buku, tempat kita mengupas karya yang bukan sahaja menarik di atas kertas tetapi juga meninggalkan kesan mendalam di hati. Hari ini, saya ingin memperkenalkan sebuah novel fiction sains yang cukup luar biasa, iaitu Kapal Terakhir di Dunia, episod 1 karya Temel Abdullah. Sebuah kisah tentang dunia yang hancur, tetapi jiwa manusia yang tetap ingin bertahan. Mari kita selami kisah ini bersama. Bayangkan, dunia telah hancur akibat hujan tahi bintang. Manusia yang terselamat berlindung dalam sebuah kapal gergasi yang diberi nama Boko. Di sinilah bermulanya kehidupan baharu. Namun, bukan semuanya seindah yang dijanjikan. Bokor dikawal dengan sistem sosial yang ketat, penuh dengan undang-undang kaku dan dipenuhi dengan rahsia yang tidak diketahui penghuni biasa. Seperti peribahasa Melayu, di sebalik kain yang cantik, ada jahitan yang tidak nampak. Begitu jugalah kehidupan di Bokor. Indah di luar, berbahaya di dalam. Watak utama kita, Arya, seorang remaja yang matang sebelum waktunya. Dia menjaga adiknya yang sakit dan tinggal bersama ayahnya, Wook, seorang pemburu laut yang disegani, namun banyak menyimpan rahsia hitam. Apabila Arya mendapati ayahnya melanggar undang-undang Bokor, dia berdepan dengan dilema besar. Patutkah dia memilih darah dagingnya sendiri atau memilih kebenaran demi keselamatan orang ramai? Akhirnya, Arya membuat pengakuan berani kepada seluruh komuniti. Seperti kata pepatah, berani kerana benar, takut kerana salah. Tindakan ini membawa kesan besar apabila Wook tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Kehilangan ayahnya menimbulkan pelbagai persoalan dan rasa bersalah. Arya dihantui dengan keputusan yang dia sendiri tidak pasti betul atau tidak. Adakah dia telah mengorbankan keluarganya demi keselamatan masyarakat atau sebaliknya? Inilah kekuatan novel ini. Ia menyentuh dilema moral yang sangat manusiawi walaupun berlatar belakangkan dunia fiksyen. Seperti kata bijak, hati yang terluka mengajarkan kita makna keberanian. Temel Abdullah membawa kita menyelami isu pengorbanan, kesetiaan, keberanian dan kebenaran dalam bahasa yang indah dan naratif yang menyentuh jiwa. Bukan sekadar kisah tentang kapal atau dunia yang hancur, tetapi ini adalah kisah tentang manusia dan nilai-nilai yang mereka pertahankan walaupun dalam runtuhan hidup. Kalau anda suka cerita yang membuat anda berfikir dan merasa, buku ini sangat disarankan. Seperti peribahasa Melayu, tak kenal maka tak cinta. Jadi, berilah peluang untuk mengenali dunia Bokor ini. Kapal berlayar di lautan sepi, di bawah ombak penuh rahsia. Buku ini membuka hati antara benar dan setia. Akhir kata, novel ini bukan sahajalah untuk dibaca tetapi untuk direnung dan dikongsi. Semoga ia menjadi inspirasi untuk kita semua menilai arah tuju hidup dan peranan kita untuk membentuk masa hadapan yang lebih baik. Sekian, terima kasih.